Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Semoga kita semua mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dah lama dah kita nak menyambut Ramadan al-Mubarak. Kita telah berada malam ni 2 Sya'ban. Ketiga dah, 3 Sya'ban namanya. 3 Sya'ban. Lebih kurang 27 hari lagi kita akan bertemu dengan tetamu agung, anugerah Allah Subhanahu wa taala buat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ramadan al-Mubarak. Para salafus salih, orang-orang alim, ulama-ulama zaman dulu, bila nak sambut tetamu nak mari ni, dia tahu bila tetamu nak mari rumah kita, dia khabar dulu sepatah, kata nak mari ni weh, kita tuan rumah ni gaduh kali lah, buhai, awak air tak panas lagi, buhai dulu. Karipak sejuk duduk dalam peti waktu tubik, nak jamu tetamu. Itulah juga salafus salih. Dia dah bersedia untuk menyambut Ramadan ni, bermula dengan masuknya bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Bila nak masuk bulan Ramadan, bulan Rajab ni, dia pun ready dah, berlatih dah puasa, berlatih dah qiyamul, berlatih dah mari sejid surah. Bila nak masuk bulan Ramadan, dan bila masuk bulan Ramadan, dia telah ready dah. Tetamu nak mari tu siap dah, air kucing dah, karipak goreng dah, tunggu akak je dah. Ni orang mari sampai depan pintu dah, beri salam. Oh, ada mari yang mula gaduh kali, berkelompok di dapur, gula tak warna, gula orang semut dah. Payah mula nak pilih, seko-seko semua lari. Gitu ibarat bila nak masuk bulan Ramadan al-Mubarak, kita dah ready dah. Start daripada bulan Rajab, bulan Sya'ban ni ready dah 2 bulan. Barulah kita dah kenalin. Ni bila baru nak masuk Ramadan, baru nak mari surah, baru nak mari mayang berjemaah. Sebab itulah bila keluar Ramadan, bawa semula pengalaman. Bulan Ramadan kau pengusi surah kata, ramai orang kampung kita dah kena besar dah surah ni, kena ambil sikit lagi tanah di depan, di tepi, di belakang, nak besar surah. Bila je lepas hari raya, tengok kurang mula dah jadi lah besar surah. Sebab apa? Sebab tak ada persediaan nak menyambut Ramadan al-Mubarak. Itu jugalah kiasan kita buat macam tamu nak mari rumah kita.
Kita kabur dulu. Kalau tak kabur kok, makan air tahu, air kopi je lah. Makan setekuk tahu lah. Dah bagi tak kabur. Gitu ibaratnya. Tak kenyang benda tamu. Kalau kau bawa kau boleh nanak nasi dulu. Mu tak kabur sepatah nak mari. Tidak aku boleh kau nyingan ikan dulu ke apa ke, cari laut-laut. Ibarat gitu. Ready dah. Ramadan bulan Rejab ni ready dah, berlatih dah bangun malam qiyam bulan. Ni bulan Rejab, bulan Syakban. Quran tak buka, salah haram tak buka. Tengok aja je bulan Ramadan kau bergelepar lah nak ambil Quran, nak mengajar tamat. Nak mengajar tamat ngatan Quran pula. Lepas bulan Ramadan taruh senyap. Tahun depan pula bulan gitu normal. Kita tak boleh jadi orang gitu. Kita nak jadi orang hamba Allah, bukannya hamba Ramadan. Sambung kita mukadimah itu. Mana lain. Kemudian kita masih lagi bicarakan berkenaan dengan Isra dan Mi'raj. Kita telah membicarakan berkenaan dengan Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu perjalanan aradiyah ataupun perjalanan atas bumi, atas darat, bermula daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada beberapa peristiwa yang berlaku. Kemudian berlakulah Mi'raj, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa ke langit satu demi satu, disambut dengan kemuliaan para malaikat Allah di 7 petala langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemukan dengan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Pada malam bersejarah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah yang sangat penting kepadanya dan umat, iaitu sembahyang 5 waktu yang diringankan oleh Allah daripada 50 waktu, yang diberi ganjaran kepada siapa yang menunaikannya dengan beriman dan percaya akan kelebihannya dengan 50 sembahyang. Sungguh banyak tanda-tanda kekuasaan Allah, contoh dan tauladan serta bukti kerasulannya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Pada malam ni kita masuk tajuk berkaitan dengan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril pun mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat panjang, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim, hadis sahih. Peristiwa ni sahih berlaku. Siapa yang tolak peristiwa Mi'raj, percaya Isra je. Mi'raj naik langit tak percaya, jadi kafir. Percaya Mi'raj saja, Isra tak percaya, jadi kafir juga. Kemudian Jibril alaihi salam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril alaihi salam membawa kami naik ke langit. Setelah itu Jibril alaihi salam meminta kebenaran agar pintu langit dibuka. Maka ditanyakan kepadanya, siapakah kamu? Jibril menjawab, Jibril, aku Jibril. Ditanyakan lagi, siapa bersama kamu? Jawab Jibril, Muhammad. Ditanyakan lagi, adakah dia telah diutuskan? Jibril menjawab, ya, dia telah diutuskan. Setelah itu barulah pintu langit dibuka. Tanpa disangka, aku berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Dia menyambutku dan mengucapkan selamat datang kepadaku serta mendoakanku semoga beroleh kebaikan. Nabi naik
ke langit yang pertama. Sampai langit pertama minta izin. Malaikat hak jaga langit tanya, boleh remik dah ke nak naik ni? Maksud kita lah, remik ada kebenaran dah, ada surat. Jibril kata ya, diberi kebenaran, baru boleh masuk. Dalam hadis ni panjang, panjang hadis dia. Langit pertama jumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Lepas tu berlaku dialog yang sama lagi pada langit yang kedua. Bertemu pula dengan Nabi Isa binti Maryam dan Yahya bin Zakaria. Nabi Isa dan Nabi Yahya duduk di langit yang kedua. Dan pada langit yang ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit yang keempat berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit yang kelima berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit yang keenam berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan langit yang ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia sedang berada dalam keadaan menyandar di Baitul Ma'mur, di mana 70,000 malaikat setiap hari masuk ke dalamnya, dan mereka tidak pernah kembali lagi dari situ. Nabi Ibrahim tinggi sekali, doa tinggi sekali, langit ketujuh. Menyandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni tempat malaikat tawaf. Kita di Baitullah, di Mekah, Kaabah, tempat duduk bumi, orang di bumi ni tawaf. Di atas langit namanya Baitul Ma'mur. Masuk ke dalam Baitul Ma'mur setiap hari 70,000 orang malaikat. Tiap-tiap hari. Hari ni esok, daripada dulu-dulu 70,000 orang. Dah Allah ramai mana malaikat ni. Kemudian Jibril membawaku ke Sidratul Muntaha, yang daunnya besar seperti telinga gajah, manakala buahnya pula sebesar tempayan. Setiap kali ia tertutup dengan kehendak Allah, dia berubah, sehingga tiada satu pun makhluk yang sanggup mengungkapkan keindahannya. Lepas jumpa dengan Nabi Ibrahim, Jibril bawa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, pendapat jumhur ulama, akarnya berada di langit ke-6 dan pucuknya duduk di langit ke-7, di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni, Sidrah ni pokok daun dara. Daun dara buat mani mayak tu, tu pokok sidrah. Daun dia besar telinga gajah, buah dia besar payang, dan warna dia berubah. Nabi kata aku tak tahu, banyak sangat warna dia, berkelip-kelip, comel warna. Apakah Sidratul Muntaha ni? Lepas daripada melepasi Sidratul Muntaha, Nabi naik ke Mustawa. Mustawa bermaksud tempat yang tinggi dan rata. Nama tinggi, atau suatu tempat yang mulia yang dijadikan tempat duduk. Boleh jadi Al-Mustawa yang dimaksudkan di sini adalah supaya terzahir keadilan Allah dan hukumnya bagi setiap hamba-Nya di sana. Ini kerana maksud As-Sawa dan Al-Istiwa adalah sama, iaitu adil. Kira kita bahas bab ni yang masuk bab akidah. Bila masuk bab akidah ni adalah terkait dengan ayat
yang tak boleh tafsir dengan akal dan perlu pada panduan wahyu. Jadi kalau kita ulah bab ni, orang kata kita orang Wahabi. Orang ni pula kata gini, orang ni kata gini. Kita baca sirah kita dah lah. Bila naik ke Sidratul Muntaha, lepas pada mustawa, Nabi dengar, summa urija bihatta zahartu li mustawa asma'u fihi sarif al-aqlam. Setelah itu Jibril alaihi salam. Maknanya kalau kita belajar sini dalam hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim, Jibril tak tinggal Nabi seorang. Dah. Maknanya Nabi naik Sidratul Muntaha ke mustawa tu ditemani Jibril alaihi salam. Ada kita pernah dengar ataupun kita baca kisah ni, ada kata lepas ada Sidratul Muntaha ni Jibril dah naik dah. Jibril kau naik kau acu habis lah Jibril. Ni. Dah. Bila kita belajar malam ni, maknanya dalam hadis sahih disebut bahawa Jibril bawa Nabi. Summa urijabi. Bawa sama. Setelah itu Jibril membawa aku naik ke suatu kawasan yang tinggi dan rata di mustawa. Di situ aku dapat mendengar bunyi goresan pena. Kalang-kalang. Awak duduk di atas kertas tu kan bunyi sering. Dalam menjelaskan hadis ini, Imam Nawawi menukilkan ialah bunyi goresan ketika menulis. Menurut beliau, ia adalah bunyi goresan yang dapat didengari daripada apa yang ditulis oleh para malaikat mengenai ketetapan Allah, qada takdir, qada dan qadar, wahyunya, dan juga apa-apa yang mereka salin daripada Lauh Mahfuz, atau apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah daripada hal tersebut untuk ditulis dan diangkat atau dipadamkan berdasarkan kehendaknya berhubung perintah dan pengaturannya. Ini dalam Sahih Muslim. Dalam menafsirkan hadis, Imam Nawawi kata bunyi malaikat nulis, bunyi kalam, tulis benda, tulis tugasan, tulis ketetapan Allah, tulis wahyunya, dan juga apa yang mereka salin daripada Lauh Mahfuz, Quran. Dah masa Nabi naik ni, Quran dah selesai lagi tu kau. Masa Nabi duduk Mekah, Quran turun secara berperingkat selama 23 tahun. Ini baru 10 tahun, tahun ke-10 kenabian, berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Paling panjang kan, lagi kan pening pula. Kolang ni bukan dia pula, ada orang tulis pula atas tu. Habis lah kita. Lepas tu Nabi naik ke Arash. Arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fil jannati mi'ati darajatin. Sungguhnya dalam syurga terdapat 100 tingkat yang Allah sediakan untuk orang-orang yang berjihad di jalannya. Jarak di antara setiap tingkat itu adalah seperti jarak antara langit dan bumi. Dan jika kamu semua meminta kepada Allah, maka mintalah kepadanya syurga Firdaus, kerana ia merupakan syurga yang paling luas dan paling tinggi tingkatannya. Di atasnya terdapat Arash Ar-Rahman. Ayat Quran kan, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dan daripada syurga Firdaus jugalah sungai-sungai syurga yang terpancar. Hadis riwayat Imam Bukhari. Telah ditetapkan oleh seluruh kaum muslimin, ini ijma' di kalangan ulama, bahawa syurga berada di atas langit ketujuh.
Lepas ada langit ketujuh, syurga duduk. Jika arash berada di dalam syurga, maka ia bermakna bahawa arash di atas langit ketujuh. Faham tak? Pada malam Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW dibawa melawat ke syurga, ke neraka, ditemani malaikat Jibril alaihissalam. Maknanya syurga neraka ni atas lagi. Atas lagi daripada Sidratul Muntaha, atas daripada mustawa yang kita baca tadi. Dalam hadis Abu Dzar turut disebut bahawa Rasulullah SAW dibawa masuk ke syurga. Summa udkhiltul jannah fa idza fiha jabalil lu'lu' wa idza turabuha misk. Setelah itu aku dibawa masuk ke dalam syurga, dan di dalamnya aku dapati kalung-kalung mutiara, dan tanahnya pula ialah kasturi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mewah syurga ni tak ada yang bayang. Dalam hadis kursi Allah Ta'ala sebut syurga ni ma la ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Apa yang tak pernah tengok oleh mata kepala kita tak pernah tengok, dan tak pernah dengar terlintas telinga kita syurga ni, dan tak pernah terlintas dalam hati. Mana kalau kita mikir mari hidup cangok seorang syurga ni gini masuk mewahnya, maknanya bukan syurga kita. Kita fikir habis mewah dah, maknanya bukan. Tak boleh fikir dengan walaupun nitah dalam hati kita, tak ada nak bayang. Dan Nabi SAW dibawa melihat neraka. Pada malam Isra', aku melihat Nabi Musa alaihissalam yang berkulit sawo matang, tinggi dan rambutnya kerinting, seolah-olah baginda daripada pemuda Syanu'ah, kabilah daripada Qahtan, daripada Yaman. Aku juga melihat Nabi Isa alaihissalam, seorang yang sederhana tinggi, mempunyai warna kulit yang sederhana antara merah dan putih, serta berambut lurus. Aku melihat malaikat Malik penjaga neraka, serta Dajjal. Semuanya merupakan tanda-tanda yang diperlihatkan Allah kepadaku. Janganlah engkau berada dalam keraguan untuk bertemu dengannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi dibawa melawat neraka, berjumpa dengan malaikat Malik. Ni pun hadis sahih. Sahih. Dalam neraka Nabi tengok, aku datang ke langit dunia pada malam aku diisrakan. Lalu aku melihat ke dalamnya terdapat sekumpulan lelaki yang dipotong lidah-lidah mereka dan bibir-bibir mereka dengan gunting daripada neraka. Maka aku bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka? Jibril menjawab, mereka ialah orang yang pandai bercakap dengan kalangan umatmu. Maknanya pada malam Isra' Mi'raj dan neraka, Nabi tengok orang yang dipotong lidah. Bukan kerak setakat kerak lidah, kerak dengan bibir-bibir dengan gunting neraka. Nabi pun tanya Jibril, ni pria ni. Nabi kata, ni lah ni, awak cakap sedap ni. Oh, ceramah bandar sangat. Ni untuk ustaz pula ni. Dia kata,
ceramah situ, sejik tu, surah tu, bandar sungguh. Dak, wak dak setarang. Kata. Kata korang dak kata, ni dak leh tu dak leh. Ya dulu kali faham. Ni balasan orang pandai cakap. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, apa mau ni cakap anda apa buat ke dak? Ni ayat dia. Cakap ceramah habis situ habis sini ceramah, ngajar situ surah tu sejik ni ngajar. Tapi dak buat setara teruk pada orang hak dengar lagi. Orang hak dengar dak buat gitu. Orang hak cakap kau banyak langgar. Dak. Ni peringatan bagi orang duduk depan dak. Yang tiap padang muka ustaz mana ni. Dia suruh baca dengan hadis ni bila dia susuk lah. Nabi tengok dalam neraka. Lamma araja bi rabbi martu bi qaumi lahum asfarum min nuhasin. Ni orang hak suka cakap orang pula. Ketika mana aku di mi'rajkan, banyak lagi kisah-kisah dia. Apa ni terbaca sesik. Ini Nabi ikut turutan. Nabi tengok. Aku melewati suatu kaum yang mempunyai kuku daripada tembaga. Mereka mencakar muka-muka dan dada-dada mereka. Maka aku bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Kuku panjang kan, daripada tembaga. Lepas tu cakar muka pula, cakar dada pula, habis darah kubang habis, tubik isi-isi. Jibril kata mereka ialah orang yang makan daging-daging manusia dan masuk campur dalam urusan maruah mereka. Suka cakap orang, buruk orang, suka dia. Kalau orang mari nak cerita buruk orang, tunggu kejap, aku nak goreng kepuk dulu, buat air kopi, apa tika, sungguh. Tak. Orang gini suka menghasut, suka memfitnah, mengadu domba jadi batu api. Ni orang yang akan dapat balasan dalam neraka. Ngata korang suka segar mata-mata kau cakap orang. Tengok, cakap buruk pula. Mu nak tahu lagi ke? Kau sebut waktu bih mukadimah waktu kau nak kata mata cerah. Macam minum air kopi sekolah, cerah mata-mata kau nak cakap tu. Tengok. Mu tunggu jap. Aku nak pergi goreng kepuk. Sedap kita ni, itu sedap ni. Siap goreng kepuk. Nikah pula dah, musi kita. Baik dah, habis lah. Takkan kuping kepuk leka tu, baik. Siap duduk tepung ni kepuk. Cerita sedap Dan pada malam Isra' dan Mi'raj, benda yang menjadi perbahasan di kalangan ulama juga, Nabi bila jumpa dengan Allah Ta'ala, mendapat perintah solat, semayang, Nabi tengok tak? Nabi dapat lihat Allah Ta'ala tak? Berdasarkan kepada perbincangan dan perbahasan para ulama, kami menyimpulkan, ada pengarang kitab ni lah, bahawa terjadinya perselisihan dan perbezaan di kalangan para sahabat dan ulama dalam perkara ini adalah disebabkan oleh ketiadaan dalil yang jelas berkenaannya. Para ulama beza pendapat. Nabi bertengok tak? Sebagian ulama menafikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kami cenderung kepada pendapat yang menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala menurut riwayat Ibnu Abbas
adalah sahih. Maknanya dua pendapat. Maknanya kalau kita dengar ada ustaz ngajar kata malam Isra Mi'raj ni Nabi boleh tengok Allah Ta'ala, Nabi jumpa. Betul. Malam Isra Mi'raj Nabi tak boleh tengok, Nabi boleh cakap je. Betul juga. Dua. Mana nak pegang hak mana boleh berlaku. Bila Nabi SAW jumpa dengan Allah Ta'ala, menghadap Allah Ta'ala, Nabi menerima perintah solat. Dah ada kata Nabi baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah tu lagu mana pula? Tak. Lepas tu adalah palsu. Orang yang mereka-reka cerita. Tak ada dalam mana-mana hadis yang disebut oleh ulama. Kita baca hadis riwayat Muslim. Lalu Allah menurunkan wahyu kepadaku. Mana ni? Allah Ta'ala beri wahyu direct pada Nabi SAW. Mewajibkanku solat 50 kali sehari semalam. 50 kali sehari sembahyang. Nabi suka sangat. Nabi boleh 50. Nabi pun balik lalu. Turun lalu. Suka Nabi ni. Kata 50 tak cara dah. Orang umat dia lagu mana tu. Suka. Sudah itu aku turun dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit kenang Nabi Musa tu. Lalu Nabi Musa tanya. Nabi Ibrahim senyap je. Nabi Musa tanya. Tanya. Ada benda perintah. Allah Ta'ala beri perintah benda kamu. Nabi SAW jawab, solat 50 kali, 50 waktu sembahyang. Nabi Musa kata, pergi naik mulalah, pergi minta kurang. Umatmu dah buat cetak mamak, umat aku buat gagah pun lawang. Umatmu dah buat cetak ni lagi lah. Nabi pun naik semula. Allah Ta'ala beri kurang 5. Ada 45 lagi. Tak. Turun pula. Jumpa Nabi Musa berapa diskaun? 5 je. Ada 45 lagi. 45 dah buat cetak. Umatmu naik mula lah, minta kurang lagi. Kurang. Naik berulang-ulang sampai 5 waktu. Sampai 5 waktu. Aku turun hingga sampai ke Nabi Musa. Lalu aku memberitahu kepadanya 5 ditinggal ni. Nabi Musa kata 5 waktu. Nabi Musa kata, naiklah, dia minta kurang lagi. 5, semua minta kurang lagi. Nabi kata, aku malu dah banyak dah diskaun ni. Tahu, daripada 50 kurang sampai 5. 45 kurang. Kita kalau pergi beli kedai, harga 50 je, kurang 5 je. Mari pula 5 je dah boleh. Dah sampai 5 je kurang. Tahu, memang kena rajang ni tuan kedai. 5 malu dah aku ni, Nabi kata. Lalu Nabi turunlah bawa perintah solat 50 waktu. Ni sembahyang je yang Nabi dapat direct. Ibadat-ibadat lain semua melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Tapi solat Nabi dapat direct daripada Allah Ta'ala. Sebab sembahyang ni penting. Sangat penting. Penting sangat. Nak tengok orang juruh tak juruh, akhlak baik tak baik, sembahyang jaga ke tak? Sembahyang. Mazhab kita Imam Syafi'i tak sembahyang jadi fasik. Fasik dosa besar.
tak sah jadi wali nikah, melainkan kena bertaubat. Jadi saksi nikah pun tak sah, orang dosa besar. Jadi saksi hukum jenayah, hudud kisah, tak sah, sebab tak semayang, dosa besar, tak semayang. Mazhab Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali jadi kafir tak semayang. Ni kafir. Kita ni fasik, fasik dosa besar. Kalau ingkar dia semayang bagi waktu je, menghina semayang jadi kafir. Kalau dia semayang sebab malas jadi fasik. Fasik dosa besar. Tak bertaubat, tak qada balik semayang, kena seksa dah neraka. Di antara peristiwa yang berlaku pada Nabi SAW ketika Mi'raj. Atla'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Nabi kata, aku dibawa melawat syurga, lalu aku melihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin, dan aku melihat ke dalam neraka, lalu aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita, perempuan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hak duduk dalam syurga ramai orang miskin. Orang kaya ada juga dalam syurga, tapi ramai orang miskin. Sebab tu Nabi doa, jadilah aku orang miskin. Doa lain kita beramal lah ke? Doa wanita kita dah beramal. Tak ada orang doa, ya Allah jadikanlah aku ni orang miskin. Tak ada usah kan? Doa Nabi orang lain kita ikut lah ke? Doa orang ni tak ada. Kalau tikmat doa depan jadi miskin, sorak dah amin. Dah jemput maya ajak malam ni. Awak benda pula ustaz. Taklah supaya murah rezeki, banyak umur. Ada. Nega maju. Ada orang jemput maya ajak. Dah ajak benda ni tuan rumah. Minta lah hamba ni jadi orang miskin. Untuk mu ni dah mahal tanah ke apa? Pelik ingat. Orang miskin kan masuk syurga. Tapi orang miskin cepat juga gelecah. Gelecah. Gelecah lagu mana pula? Bila mari susah, mari tu jadi nak marah ke Allah Ta'ala? Nak marah. Aku ni susah semua lah, ya Allah. Apa mudah buat orang lain susah, aku semua lah. Daripada kecil apa besar aku ni susah. Marah Allah Ta'ala. Orang gini mudah gelicik kepada kufur. Atau kata miskin dekat dengan kufur. Tak boleh terima qadar takdir. Orang miskin, kalau dia bersabar, Allah Ta'ala beri ganjaran syurga. Orang kaya yang bersyukur, Allah Ta'ala beri ganjaran syurga. Kita ada harta banyak, kaya, Allah Ta'ala kata nak syukur. Sebab orang syukur ni, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sikit je hamba aku ni orang syukur. Ada orang boleh sabar, ramai boleh sabar. Sabar dengan ujian, sabar dengan ni, kematian tu, kematian ni. Sabar boleh terima belaka. Tapi bila Allah Ta'ala beri harta, beri ni, beri tu, syukur tak ramai orang boleh. Tak, orang terbabah. Ada jawatan, bila ada pakat sekian kaki besar sekian pada orang, lama ni duk main bank wenet je. Hari ni boleh naik kereta kerajaan dah. Ada driver pula. Tak. Kalau tak syukur boleh mati lah. Tak. Gitu. Dah tersiapa-siapa.
Lalu aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah orang puang. Sudah orang puang ni nak masuk syurga mudah je. 2 perkara je dia buat. Masuklah pintu syurga mana dia nak masuk. 2 je. Mudah je. Tak. Kita dengar kata orang puang kau, kalau ustaz ngajar kena tapal dia aku semua. Tak ustaz ni ngajar kata kau orang semua kata. Tak, mudah je orang puang nak masuk syurga. 2 je buat. Taat pada perintah Allah Ta'ala, taat perintah suami. 2 je. 2 tu je. Bila boleh pilih pintu syurga mana nak masuk, boleh pilih. Tapi awak 2 ni lah payah. Tak. Payah. Wajib orang puang tutup aurat seluruh tubuh dia kecuali muka tapak tangan je. Muka tapak tangan. Tak. Yang mana orang tubik luar rumah dah akan stokeng. Kaki aurat. Kaki tu aurat. Kaki. Tak. Pakai comel dah, tudung apa, baju pula ketat. Lepas tu pakai baju lengan sekerat pula. Aurat lah ke tu. Dah taat kata Allah Ta'ala. Allah ustaz tubik jemur kain je, kan nak lah pakai stokeng. Ni jawab pula anda je ni. Tak. Tubik belikan kemaratung. Ke tak ada sini orang belah-belah no. Sini baik-baiklah ke. Tak. Orang jual ikan nak timbang kata ikan layang. Ikan air je buang tubik. Tak perintah suami. Payah kok. Payah lawan umur tu lelaki. Tu lelaki kata gini. Tak. Ustaz tak cakap bini ada lagi mu. Apa yang jadi lagi? Kita panggil orang apa-apa. Oleh banyak-banyak orang cakap abang ni, dia habis ni timbang aku mula. Masuk lagi bagus lah. Rasulullah melihat malaikat Malik, penjaga neraka. Bila Nabi melawak ke neraka, takkan Nabi dah tengok orang tukang jaga. Nabi tengok malaikat Malik. Malaikat Malik ni malaikat yang Nabi tanya Jibril, ya Jibril, aku jumpa orang Nabi-Nabi, jumpa malaikat lain senyum belakang aku. Malaikat Malik ni aku salam masa catung ke, dok senyum sikit haram. Dia boleh kata, malaikat jaga neraka. Takkan nak senyum. Allah Ta'ala buat dia tak senyum. Tak ada senyum dalam hidup dia. Dalam hidup malaikat Malik tak ada senyum. Masang omong muka. Tak. Kaum yang bibir mereka seperti unta dan menelan batu dari neraka. Aku melihat kaum yang bibirnya seperti bibir unta, bibir tebal besar mulut. Lalu malaikat cekok mulut dia, bibir dia tu, ranga luar. Kemudian mulut mereka itu diisi dengan batu yang besar. Dan nanti batu besar itu akan keluar dari punggung mereka. Mereka tukar cekor, ambil batu sobor dalam mulut. Mereka menjawab, Jibril tanya, Nabi tanya, dan ni gua ada pula ni. Jibril kata mereka orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Dan sebenarnya mereka itu hanya menelan api neraka dalam perut dia. Makan harta anak yatim. Tak. Kita orang surau sejik ni, kalau kita nak pergi tahlil 5 orang. Tak. Mak ayah meninggal waktu
ayah dia meninggal. Dalam Islam ni, kalau ayah meninggal dipanggil yatim. Kalau mak meninggal tak panggil yatim. Sebab ayah yang cari rezeki, yang dia kerja, pergi situ, pergi sini cari nafkah. Tu tugas orang lelaki. Lepas tu bila ayah meninggal, anak tu dipanggil yatim. Bila mak meninggal tak panggil yatim. Kalau dua-dua meninggal, yatim piatu. Kalau haiwan, ayahnya mati, tak panggil yatim. Maknya mati pun panggil yatim. Ayah dah lupa kena ada dah. Ayah kucing. Ada ekor tahu. Mak dia lah. Tukar dok tidur malam, ngopek apa, weh susu apa, duk gilak mandi. Mak kucing lah. Dan kalau mak dia mati, mak kucing mati. Tak ada. Tukar jaga ada lah. Haiwan, kalau mak mati, yatim. Kalau manusia, ayah mati, yatim. Boleh Musa tu tak pedah lah ni balik. Tak? Makan atas nak yatim. Tak? Nak pergi orang jemput tahlil tu, tengok-tengok sikit. Tak marah buat tahlil, tak marah kita tahlil. Tapi tengok sikit ada anak kecil dok ni. Kalau takut-takut kita salah makan harta anak yatim. Tak? Ayah ada anak lagi tu kan. Tahlil ni barang sunat je. Ada setengah kata barang haru je. Tak? Buat tahlil dengan piti tu sedekah ke masjid surau madrasah afdal. Buat madrasah lagi. Madrasah. Ada orang nak buat sekolah pondok, ambil lah piti tahlil ni bajet beratus 3 malam 300 ya. Ambil 300 ya pergi wakaf ke sekolah pondok, budak-budak belajar. Orang nak buat surau, orang nak buat masjid, pahala berpanjangan sampai kiamat. Tak bila-bila ngalir semua. Tak. Tak salah buat tahlil. Tak arah. Tak salah buat tahlil. Dia beti banyak. Buat anda dia lah. Nak buat tahlil ke, nak dekah. Ada dah ustaz nak dekah. Ni kita nak panggil orang nyamu makan. Biar lah. Buat. Tak masalah. Kita marah pula. Kata tak ngajar malam. Kata tak boleh buat tahlil dah. Kerak video 2 saat. Dengar tu jelasan ujung tak dengar dah. Boh dalam Facebook. Apa kerak aku. Maknanya afdal, kita kan buat afdal. Lagi-lagi kalau ada anak kecil, anak yatim, lagilah kita kena jaga. Ni kita kalau orang jemput tahlil suka sangat lah. Tu bila lagi kau tu Kut dapur. Nampak dah masuk urah dah baik ke? Malam ni dah sandan dah hai. Ya udah. Kau tu bila sini bila hai. Ya udah kut dapur kita makan dia. Malam pertama sibuk sikit. Kaipak je dah. Kaipak kok. Tok Imam kok neleh kaipak. Tali pun dah cetong kaipak. Mata-mata lagu kaipak. Malam kedua mi goreng. Mi goreng mi goreng. Malam ketiga malam ngelah ambil kau ni amat jaga parking. Lapu kala masuk. Tak, malang ke lah. Tengah-tengah tahlil tak iman apa dah. Kailah selok. Serah. Peha ayam. Tak kan malam ni. Dagang 4 malau ke supah orang minyak. Sebab gini tak iman. La ilaha illallah. Sungguh je. Tak. Orang dalam kubur ramai. Tak, susah nak jawab dalam kubur. Kita atas umur acau. Belakau. Cakring dah apa lagi tau. Orang dalam kubur nganga nak jawab. Kita duk bahan cakring.
Tengok. Ada lupa dah sambung. Allah Ta'ala alam. Minta maaf banyaklah. Salah silap apa semua itu. Kasar bahasa. Tersambung lupa pula. Wallahu Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.